keadaan ruang lega luar Dewan Solat Utama ataupun koridor masjid. Dan terdapat juga tempat duduk di bahagian luar dan garaj kenderaan. Dapat fasiliti bilik menunggu, van jenazah, dan di sini adalah bahagian muslimah tandas, dan di sini bahagian tandas muslimin. Dan bersebelahan dengan tandas terdapat kolah wudu. Dan di sisi lain koridor. Dan juga disediakan juga tempat wuduk di sisi lain, dan terdapat juga garaj berbumbung motor sepanjang tepi. Di bahagian luar juga disediakan kerusi serta gazebo untuk jemaah yang datang untuk bersiap atau berehat di sekitar masjid ini. Di belakang masjid mungkin menempatkan tempat pengurusan dan tempahan dewan. Besar masjid ni, dan besar juga dewan. Dan ini adalah parking lot yang ada. Masih lagi ada gazebo di luar, parking lot yang banyak, serta di sini pun ada parking lot lagi. Banyak, sangat luas ruang lega masjid ini. Inilah dia keseluruhan ruang luar masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Taman Kenari, Kulim, Kedah. Sangat besar masjid ni.